Kalau ditanyakan pendapat saya, fungsi perhubungan PAS di Perak, Yang Berhormat Ustaz Idris, dia boleh bercakap apa sajalah. Kita sebagai sebuah parti, PAS ada parti organisasi dia. Kita UMNO pun kita ada organisasi kita. Kita pun dulu masa PRU yang ke-15 kita pun bercakap begitulah. Kita rasa kita mudah untuk menawan kerajaan negeri Perak, tetapi keputusan sebenarnya di tangan rakyat. Jadi pada saya, apa juga PAS boleh bercakap, tapi persediaan masing-masing lah. UMNO, kita menyusun strategi untuk kita merampas kembali. Kalau dalam konteks Bagan Serai ni, saya sedang menyusun strategi untuk merampas kembali 4 kursi yang kita kalah. Ya, kita ada cara kita, insya-Allah kita buat kerja dan kita harapkan rakyat akan melihat apa yang kita lakukan dan akan kembalilah kepada menyokong Barisan Nasional di daerah Kelang ini. Dan juga di Perak juga, rakan-rakan saya, kita bahagian lain semua melakukan kerja yang sama, dan kita tidak mengharapkan kelemahan parti lain. Maksudnya macam katanya bersatu, ya, contoh sedang bermasalah, kita tidak akan ambil advantage itu. Kita buat kerja macam mana yang dikendaki oleh rakyat. Kita susun strategi untuk menawan hati rakyat agar memberi undi mereka pada PRU 16 ini kepada calon-calon Barisan Nasional. Jadi pada saya, kita buat kerja dulu, meyakinkan rakyat. Yang nak bercakap, saya pun boleh bercakap. Tahun ini kita akan tawan PRU 16 ni, kita akan tawan semua kursi-kursi dalam Parlimen Bagan Serai. Tapi kalau tak buat kerja, rakyat tengok kita tak buat kerja, rakyat yang akan menentukan. Bercakap boleh, kan? Siapa boleh? Masuk Ustaz Idris, dia kata nak tawan di Perak, dia boleh tentu lagi, kan? Pada saya 18 kursi yang saya nampak adalah milik DAP, itu sukarlah. UMNO pun sukar di situ, PAS pun sukar di situ. Jadi kita akan bersaing bersama PAS ni dalam kursi yang majoriti orang Melayu. Kita bersaing, kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada pengundi, siapa yang lebih baik untuk mereka buat pilihan dalam PRU itu. Saya macam ni, saya dilantik oleh Yang Amat Berhormat sebagai pegawai khas Yang Amat Berhormat di DUN Gunung Semanggur. Memang kalau kita tengok atas kertas, PAS mempunyai kekuatan di Gunung Semanggur. Tapi bila saya mula bergerak, masuk ke kawasan-kawasan, berjumpa dengan masyarakat sendiri, saya tahu ada ruang. Ada ruang untuk kita boleh menang. Dan kita juga ada rekod menang banyak kali. Ada Allahyarham Samsudin Man 3 kali di Semanggur, Allahyarham Sakidur sekali, saudara Datuk Haji Muhaimin pun sekali menang. Bukan kita tidak pernah menang di Semanggur, ya. Bukan perkara mustahil. Kita boleh menang, tetapi strategi kena betul, dan kita kena jumpa rakyat terus. Macam mana yang saya buat hari ini, saya masuk dan saya tahu masalah mereka, dan mereka menceritakan apa masalah sebenarnya. Kadang-kadang ada satu kelompok itu memang kita katakan di situ kubu PAS, tetapi ada, saya jumpa di sebilangan besar penduduk di situ yang masih menyokong Barisan Nasional, tapi mereka tidak mahu bergaduh sesama mereka di satu kampung, maka mereka mendiamkan diri. Jadi kelompok-kelompok inilah target saya, ya, insya-Allah.